Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Pantai Serandu, Pekan Pahang. Ini mini game hadiah berjumlah RM1,000 pada 15 hari bulan 6 2025. Ini kami berdua je. Saya dengan Abang Majid. Assalamualaikum. Dia tengah mempersiapkan mata todak dia. Dia mancing todak hari ni. Untuk pengumuman. Untuk pengumuman hari ni, insyaAllah kami berdua juara lah. Masih mulut awak. Okey. So kita nak cerita sikit tentang Pantai Serandu ni. So Pantai Serandu ni kebiasaannya ikan-ikan yang biasa dinaikkan adalah ikan pari, ikan ebek, gerong belang, todak, dan macam-macam spesies lagi lah. So mostly ikan kat sini memang ikan cantik lah. Tapi kita tak tahu benda dalam air. So kita tengoklah apa hasil daripada para peserta pada hari ini, termasuk saya. Adakah saya juga berjaya menaikkan sebarang tangkapan. Okay guys, so macam biasa, stay tune. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTV Surf Casting. Stay tune guys. Hai. Okay guys, so sedikit tips daripada saya lah. Jika nak masuk tanding ni, sebaiknya kita buat balingan kosong dulu lah, sebelum kita memulakan balingan pertama dalam pertandingan. Untuk kita bagi kita punya main line basah dulu sebab kebiasaannya tali dalam gelendong ni dia kering dan juga dia ada garam. So garam dia akan melekat jika ada jika dia kering. So tak boleh, memang kita kena basahkan dulu tali untuk bagi dia basah dulu, bagi mengelakkan tali meletup lah. Just balingan kosong saja, balingan tak perlu gunakan kederat lah. Okay guys, pertandingan akan bermula bila-bila masa sahaja daripada sekarang. So kita dah ambil udang untuk pasang. Okay, horn permulaan telah pun dibunyikan oleh penganjur. Masuk ke dalam. Termasuk ke dalam.
baling. Balik. Ya, tali sana. Bawa. Saya pula main malam. Oh, pula. Ikan pertama. Pari Seko. Anak pari. Dua apa? Berapa? Siapa dia? Noda. Oh, Noda. Oh, ikan pertama area kami ni. Pok ya. Tuker. Ada semua. Apa tu? Tahu makan apa? Makan apa? Kau ni. Dok. Salah. Allah Muhammad. Lari tu pun yang sama. Tak makan air ke macam? Ha? Ada. Lari pada dia. Mana bahan tu dok nak bawa sana? Oh, sana kan. Tak tahu apa lah. Tengok baru nak mari tu. Oh ni. Todak mega. Nampaknya awang-awang. Oh, todak saiz mega. Ikan kedua hari ni. Dekat area sini ikan kedua. Oh, rupanya dia nak makan yang dia. Oh. Mai. Naik. Ada tali depan. Op. Okey. Habis tali. Kemudian tu. Banyak tali. Orang ikan. Oh. Ikan. Todak kedua. Ikan ketiga. Hari ni pesta todak gayanya.
Pak todak melompat-lompat akrobatik. Pak. Longkoh. Longkoh. Longkah, longkah, longkah. Longkah, longkah. Banyak sangat makanan ni. Dekat Jomi. Banyak sangat kan lah tu. Oh. 2 ekor. Oh, bapok. Besar. Ini dekat 2 kilo. Ha? Pagi? Beza? Beza punya? Satu beza, satu siwa. Steward? Barang bawah ni. Sekor lagi. Ni tak tahu ikan apa ni. Bawah habis. Ebek. Ebek tak? Oh, tukar. Tukar. Okay guys. So, masa pun dah nak habis. Hari ni saya kumpau berdarah. Boleh tengok orang je buat naik ikan. Memang tak ada ikan makan terus. Ala nasib tak baik hari ni. Masih tinggal lagi 2 minit. Paling tak mau makan. Menunggu horn dibunyikan. Mana tahu kok last minute ni di strike. Sup. Oh, hari ni diorang keras. Okey lah, kita gulung lah slow-slow. Aku daripada rumah. Kena aku ni. Aku daripada rumah ni. Ha. Aku pada aku nak main todok. 2 batang. Lepas tu, Aja dah todok minang. Ha, tengok. lah kali setengah. Aku ni jadi lupa nak. Ya, air ni sama dengan air nak lewat air. Tu lah. Sepak kau terkeluar. Ayah ni. Aku bagi kau. Kecuali ribut, kata air keluar ada apa. Air keluar. Balik dulu. Jumpa lagi insyaAllah di event yang akan datang di Pantai Sepat. Thank you guys for support.